Alhamdulillah pada saya SARA ni memang banyak membantu golongan yang rentan. Jadi dengan adanya SARA itu memang sangat-sangat membantu mereka lah. Terutamanya dia dapat mengurus perbelanjaan bulanan. Sebelum ni penerima SARA ini mereka mendaftar melalui sistem e-Kasih. Tetapi sekarang ini kerajaan telah meluaskan liputan penerima itu lagi langkah yang kehadapan untuk pastikan tidak ada yang terpinggir. Inisiatif yang dilakukan juga oleh kerajaan untuk nak meningkatkan kos sara hidup, mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan itu, membolehkan mereka menjadi golongan yang pemberi pula. Maksudnya mereka tidak seharusnya kekal dalam golongan penerima, tetapi harus juga berusaha untuk meningkatkan ekonomi yang ditawarkan oleh kerajaan dengan pelbagai insentif, dan itu adalah yang lebih baik. Dan saya rasa kerajaan bergerak ke arah itu. Bagi saya kira Alhamdulillah, kira bersyukurlah pada yang berwarga emas, berkeluarga. Tapi for me as a bujang, dia kira bukan setakat pendapatan, kira savings pada yang tak cukup lah. Baguslah untuk macam golongan sekarang kan, B40 cukup bagi kita satu kemudahan lah. Dia tak semestinya penuh kan. Kita pun ada kerja lain. At least kerajaan bagi bantuan dekat rakyat ni amat prihatin lah. Senang lah, kesusahan saya tu dapat macam kurang sikit lah. Saya harap bantuan ini diteruskan setiap tahun.